cubalah lepas dah makan kemas. Janganlah berkira sangat. Main phone je. Lepas dah minum ni kemas lah. Apa yang susah sangat? Abang, next time kalau nak terbalikkan meja ke, nak tumpahkan air ke, nak tumpahkan air kat lantai pun tak apa tau. Terima kasih Bestnya. Memang bab kemas je aku. Bab kemas je aku. Lepas dah masak ni, kemas dah sendiri. Tengok ni. Pada kemas tak nak lap, minyak bersepah-sepah macam ni. Tak suka. Tak apalah. Tak apalah kalau macam tu. Okey je kemas. Kalau dapat duit macam ni. Okey je tak apa. Diorang masak, aku je yang kemas. Oh, sejaknya. Siapa yang bising? Bang! Boleh diam tak? Cakap dah slow sikit. Dia. Tak apalah, bang. Cakap kuat lagi. Boleh. Cakap.